lah nak pergi tengok ada jual apa. Bestnya. Macam-macam ada lah. Wow, ada basikal. Ni apa ni? Wih, ada nasi lah, ada lauk. Baju raya murah. Baju raya murah. Cantik. Lawak kan yang jual baju raya ni? Oh. Tak sangka awak jual baju raya. Sejak bila awak menjual baju raya ni? Dia nak tengok banyak. Wow. Sebenarnya mak saya yang jual, tapi saya tolong mak saya sebab. Oh, ya Allah, gempa bumi tengah bazar Ramadan. Allah Akbar. Kejap. Okey lah. Okey, Mak. Cubalah cerita kat saya berapa baju ni. Harga dia pula. Baju ada jenis macam mana. Cuba cerita kat saya. Saya macam berminat lah. Kalau baju yang ni, sekali dengan kain tu harga dia RM5. Weh, murahnya baju kurung awak jual. Baju raya. Yang awak pakai ni pun jual ke? Oh, tak. Oh, tapi comellah kedai awak ni. Siap ada mesin ATM. Bapak kaya ni kedai awak. Siapa yang tak ada duit tu boleh ambil kejap. Oh, boleh ambil duit kat mesin ATM. Kedai awak ni memang hebat lah ada mesin ATM. Tak pernah saya tengok ada mesin ATM dekat gerai-gerai bazar Ramadan macam ni. Saya curi dekat pasar raya. Awak tak nak tengok ke kedai lain ni juga? Ni macam best juga ni. Tengok tu. Kuih. Kuih RM2.48. Oh, RM2 4. RM4.8. Oh, ni dia punya seller. Pembantu Rohaizat. Oh, okey. Hilang dah kuih dia. Alamak, dia belum siap kot. Kumpul duit dulu. Sewa gerabak ini harga RM50. Untuk sewa saja. Oh. Jom naik, Wak. Dia kata nak naik ke? Jom kita naik nak. Macam best ni. Sewa RM50. Bolehlah Rohaizat. Rohaizat Hero. Okey, Rohaizat Hero. Jom bawa kita orang. Total harga RM50. Okey, boleh. Jom. Awak cakap kat dia. Kita naik 2 orang. Jom. Okey, biar. Okey, Rohaizat bawa. So, awak duduk mana? Okey. Saya duduk sebelah awak lah, Han. Okey, dah. Yeay, boleh naik gerabak sawit. Kita sawit ke, Wak? Kita orang. Uish, mahalnya. Banyaknya dia bayar RM1,000. Nanti saya bayar. Nak pemandangan mana? Nak kisah pun kan. Mana-mana je. Yang penting ada pemandangan kan? Ada lagi seorang lah kat belakang tu. Dia naik juga. Yelah. Alamak, jauhnya. Ya Allah. Kamu mesti nak tengok ikan. Kamu tak semestinya. Tengok ikan? Oh, dia nak bawa kita pergi tengok ikan. Okay, boleh nampak ni ikan apa? Ya Allah. Bunyi apa tu? Jauh betul nak pergi tengok ikan ni. Oh, dah sampai dah. Oh, dah sampai Tengok kat luar. Ada apa, Wak? Oh, ada mana ada ikan? Wak ni pasti nak jatuh ni, Wak. Itulah bahayalah, takutlah. Bila sampai mana pula? Tak tahu, tak nampak. Takut nak balik. Yang belakang tu nampak ikan jerung lah. Dia cakap dah nampak ikan jerung. Takut. Yeay, dah sampai. Oh, cepatnya sampai. Oh, okey. Awak rasa best tak dia punya gerabak ni? Oh, bagi saya best lah juga. Dia bawa laju. Okey lah dengan harga ni. Harga RM50. Wih, ada free balloon lah, Wak. Wow. Basikal. Oh, ni harga basikal. Oh, RM56.90. Alah, mana orangnya? Saya pun tak tahu. Ni basikal RM8 pula.
Mana satu ni, Wak? Lah. Oh, okey. Kedai haiwan. Oh, ini kedai haiwan. Beli satu mesti kita habis. Mana? Wah, oh, dia baru nak ni. Dia baru nak setup ni. Okay, tak apa, faham. Hah? Ya Allah. Maksudnya memang kena, maksudnya tak ada percuma lah. Aduh. Tak apalah, dia saja je nak bagi customer datang kedai dia. Basikal. Mana basikal? Basikal. Ada burung tak nak beli angsa? Allahu Akbar. Rohaizat. Nak beli angsa. Ni belon free ke? Ni belon free ke? Siapa yang jual free? Siapa yang jual free? Siapa yang jual belon ni? Hello, tak ada lah orang jual belon. Hah? Okey awak, sebabkan ni kedai awak kan, saya nak beli satu lah baju boleh? Sebab saya dah ada banyak tudung tapi baju saya tak ada sangat. Saya nak pakai baju hitam. Kejap tu, saya tengah cari baju hitam ni. Saya tengok dulu . Okey, yang ni macam cantik. Awak cantik tak baju ni? Saya pilih warna hitam. Sebab apa ni, saya minat lah yang macam ni. Saya suka. Jadi saya nak yang ni lah. Saya nak woi duit. Ya Allah, siapa tak bayar tu? Apa ni, sebab saya minat warna hitam. Saya nak beli satu lah baju warna hitam. Boleh ya? Okey. RM5 kejap ya, saya ambil duit. Tu. Awak dia nak beli kak baju raya ni berapa yang warna hitam? Awak dia nak beli tu. Ya. Tak apalah, dia ada bayar dulu. Tu ada customer lelaki nak beli baju awak. Okey. Oh lupa, boleh guna kad juga kan dekat sini ATM. Betul juga. Dia nak beli warna hitam. Satu pasang RM5. Ya Allah, dah tulis lah. Banyak awak dia bagi tu. Oh, dia nak beli berapa tu, banyak ke? Ni jual apa ya? Baju bola semua ada. Wow, baju bola. Tak pakai baju. Wow, baju bola. Awak baju raya, dia baju bola. Kedai haiwan. Oh, ni yang tadi. Ini apa ni? Makeup free je, kalau nak beli baju boleh. Ada makeup. Saya minat lah makeup ni. Awak, saya beli baju ni tadi, saya bayar. Okey, sebab saya nak tukar baju saya balik tadi ni, saya nak test je. Okey, dah bayar ya? Terima kasih. Ada makeup free lah kat sini. Makeup free je kalau nak beli baju boleh. Wow. Bestnya. Cantiknya kedai ni. Saya suka lah kedai ni, comel. Kakak Aisyah. Tak boleh pakai kat sini tau. Oh, tak boleh pakai kat sini. Okey. Puding. Kenapa puding tak bergerak? Oh, ya Allah. Oh, saya dah tengok dalam. Oh, ya Allah. Asyik ada ruang solat. Bagusnya bazar Ramadan ni. Asyik ada ruang solat. Ya Allah, terpijak pula. Okeylah, Wak. Saya nak balik dulu tau sebab saya dah pusing-pusing dah semua tempat ni. Jadi saya nak balik dulu lah ya. Tak apa, tapi saya dah beli dah baju awak tadi. Nanti lain kali kalau awak dijual lagi saya datang lagi ya. Okey, bye-bye Wak. Bye. Okey, bye-bye Rohaizat. Okey, bye. Tak adalah, saya pergi naik ni.
tadi. Mana tamu tu saya? Bye-bye puding. Ya Allah.